Hai semua, selamat datang. Dalam sesi kali ini, kita akan sama-sama bina studio digital pertama anda dari A sampai Z. Matlamatnya, supaya anda boleh mula mencipta karya dengan penuh yakin. Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita sentuh bab teknikal, penting untuk kita faham satu perkara ni. Semua gadget dan perisian yang akan kita bincangkan ni hanyalah alatan. Sama macam berus dan cat. Ia cuma medium untuk anda luahkan apa yang ada dalam fikiran. Jadi, jom kita belajar cara nak gunakannya dengan betul. Baiklah, ini dia pelan tindakan kita. Kita akan mulakan dengan perkara paling asas, iaitu komputer. Kemudian kita akan pilih alatan melukis, fizikal dan juga digital. Lepas tu, kita akan tengok sikit potensi lain yang ada dan akhir sekali, kita akan rumuskan semua langkah untuk anda mulakan perjalanan kreatif anda. Cuba bayangkan komputer anda tu macam jantung dan otak studio anda. Kelancaran proses kreatif anda bergantung sepenuhnya pada prestasi komputer. Jadi, faham sikit-sikit pasal komponen asas dia memang sangat-sangat penting. Perkakasan ni senang cerita semua benda yang kita boleh sentuh. Tapi ia bukan setakat pasal komputer tau. Ruang kerja anda pun sebahagian daripadanya. Tolonglah pastikan kerusi anda selesa, meja pada ketinggian yang betul. Semua ni penting supaya anda boleh melukis berjam-jam tanpa sakit belakang. Perisian pula, dia macam arahan yang menghidupkan perkakasan tu. Perisian sistem, contohnya Windows atau Mac OS, bertindak macam pengurus. Dia pastikan semua perkakasan, macam tablet lukisan anda, boleh bercakap dengan lancar bersama perisian aplikasi macam Photoshop atau Krita. CPU ni pula otak komputer. Kenapa ni penting untuk kita sebagai artis? Sebab kelajuan CPU ni akan tentukan selancar mana berus digital anda bergerak. Kalau anda guna berus yang rumit atau kanvas yang besar, CPU yang laju akan elakkan masalah lag yang boleh potong mood berkarya. Kalau CPU tu otak, RAM ni pula ibarat meja kerja anda. Lagi besar meja, lagi banyak benda boleh letak serentak kan? Sama macam RAM. Satu tips pro, masa melukis, cuba tutut aplikasi lain macam pelayar web tu. Ini akan bagi semua kuasa RAM pada perisian seni anda. Jadi, semua bahagian ni kena bekerjasama. Kalau tiba-tiba tablet anda tak berfungsi, jangan panik. 9 daripada 10 kali, puncanya adalah driver dia. Driver ni macam penterjemah kecil antara perkakasan dengan perisian. Jadi pastikan anda sentiasa kemaskini ke versi terbaru. Okey, bahagian komputer dah selesai. Sekarang, bahagian paling best. Kita nak pilih pen dan kertas digital kita. Inilah alatan yang akan jadi penghubung antara tangan anda dengan dunia digital. Pilihan yang tepat akan buat pengalaman melukis tu rasa lebih hidup. Secara asasnya, ada 3 kategori utama. Setiap satu ada kelebihan dan kekurangan dia. Jom kita bedah siasat satu persatu dari segi fungsi dan juga harga supaya anda boleh pilih yang paling sesuai. Tablet grafik adalah pilihan paling jimat, memang tak dinafikan. Cabaran utama dia, koordinasi mata dengan tangan. Sebab anda lukis di satu tempat tapi tengok di tempat lain. Nak latih? Senang je. Luangkan 15 minit setiap hari, lukis garisan lurus, bulatan dan bentuk S berulang kali. Ini akan bina memori otot anda. Petikan ni memang tepat sangat. Kuncinya adalah sabar dan disiplin. Cuba mulakan dengan projek-projek kecil yang boleh siap cepat. Contohnya, lakar cawan kopi atas meja anda. Kejayaan-kejayaan kecil macam ni akan bina keyakinan anda dengan pantas. Paparan pen ni pula, dia bagi pengalaman yang lebih semula jadi. Sebabnya, anda lukis terus atas skrin. Dulu memang mahal, tapi sekarang jenama macam Huion dan XP Pen tawarkan pilihan yang sangat berbaloi, menjadikan ia pilihan pertengahan yang sangat baik. Dan yang terakhir, peranti semua dalam satu. Fikirkan iPad atau Samsung Tab. Kelebihan terbesar dia, mudah alih. Anda boleh melukis kat mana-mana je. Sesuai sangat untuk melakar idea, tapi untuk kerja yang sangat berat dengan berpuluh-puluh lapisan, komputer meja yang power selalunya masih lebih baik. Baiklah, perkakasan dah ada di tangan. Sekarang kita perlukan cat dan berus dia pula, iaitu perisian. Inilah kanva, palet dan berus anda. Semuanya dalam satu package. Jom kita tengok pilihan yang ada. Photoshop memang standard industri, tapi ia berbayar secara bulanan. Nasihat saya, mulakan dengan Krita. Ia percuma dan sangat-sangat hebat. Dan ni satu tips untuk lajukan Krita pada laptop biasa. Pergi ke tetapan, kurangkan jumlah ando yang disimpan. Dan mulakan dengan beberapa berus asas je dulu. Tak perlu serabutkan diri. Tak kisahlah perisian apa yang anda pilih. Ada satu konsep yang wajib anda kuasai, iaitu layers atau lapisan. Bayangkan anda melukis atas kepingan plastik lut sinar yang bertindih-tindih. Anda boleh lukis lakaran di satu lapisan, garisan di lapisan lain dan warna di lapisan lain.
Kalau buat silap, anda cuma padam satu lapisan, bukan keseluruhan lukisan. Sebaik sahaja anda dah mahir dengan asas-asas melukis ni, alatan yang sama sebenarnya boleh buka pintu ke dunia seni yang lain pula. Ini membuktikan yang kemahiran digital ni sangat fleksibel dan serba boleh. Jawapannya, tidak sama sekali. Asas pemahaman perkakasan, perisian dan komposisi yang anda belajar dalam seni digital ni boleh terus guna untuk bidang lain macam animasi atau seni video. Asasnya tetap sama. Artis-artis di luar sana menggunakan teknologi ni untuk cipta benda-benda yang luar biasa. Tapi jangan risau, semuanya bermula dari asas yang sama. Asas yang kita tengah belajar sekarang ni. Okey, kita dah kumpulkan semua alatan. Sekarang, jom kita susun studio kita supaya senang nak bekerja dan supaya ia bertahan untuk jangka masa panjang. Ini termasuklah cara urus fail dan menetapkan matlamat. Selain pilih perkakasan yang betul, tolonglah amalkan pengurusan fail yang baik dari hari pertama. Buat folder untuk setiap projek. Namakan fail anda dengan jelas, macam lakaran kucing versi 1.kra. Dan yang paling penting, buat salinan sandaran. Simpan fail anda di pemacu keras luaran atau servis cloud. Jangan sampai kerja keras berjam-jam hilang begitu saja. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu tugasan mudah. Tetapkan satu projek kecil setiap minggu. Minggu pertama, lukis sebiji apple. Minggu kedua, lukis sebuah buku. Tengok kemajuan anda sendiri. Dan sambil anda berkarya, cuba fikirkan soalan ni. Macam mana alatan yang anda guna ni membentuk cara anda berfikir dan menyelesaikan masalah secara kreatif? Selamat mencuba.